Assalamualaikum orang Sajaya, Sarawak, Brunei, Sabah, Singapura, Semenanjung dan juga Indonesia, seluruh dunia. InsyaAllah malam ini saya akan buat sebaik mungkin. Rumah ni agak besar, tanah dia agak besar. Ada 7-6 ekar dia punya tanah sampai ke belakang sekali. Dan juga cerita dekat sini. Korang kena standby apa yang saya ceritakan. Okey? Cerita yang ada dekat sini. Okey, cerita yang dekat sini. Barang selalu hilang. Kenapa barang selalu hilang? Dekat tabung mereka tak ada pun untuk pembuka ke, ada kendadu ke, tak ada guys. Dia cuma cakap apa, hanya lubang saja, macam semen lah dia cakap. Apa, masuk je duit tu terus hilang. Tahu tak geng, hilang kenapa? Saya pun tak tahu hilang kenapa. Kita boleh rungkaikan keadaan kawasan dekat sini. Apa ni? Dan hilang. Kau tahu tak geng, berapa boleh hilang? Berapa jumlah hilang? Dia mengatakan, tuan rumah ni mengatakan 7 hingga 8 ribu ringgit hilang maksimum. Korang bayangkan, takkan toyol, takkan hantu. 8 ribu ringgit. RM8,000. Kalau orang boleh. Pernah kes macam ni ke Blake? Pernah. Ini bukan baru first time saya buat benda apa tu yang kecurian ni. Pernah geng, pernah. Tak tahulah orang minyak ke apa ke, penunggu ke, ataupun manusia bertopengkan syaitan ke, kita tak tahu. Okey, mari kita rungkaikan pada malam ini. Kalau ada tu kita halau lah. Kalau tak ada, tak adalah. Kita cuma pagar sahaja, insya-Allah. Itu sahaja. Okey, mereka jemput saya ke sini hanya untuk merungkai sahaja. Itu sahaja. InsyaAllah. Okey, mari kita bermula daripada sini. Dan juga mereka pernah ternampak sesuatu dalam bilik, iaitu seperti budak dan juga lembaga hitam di dalam rumah. Okey. Mak dia tengah masak dekat dapur, buat kerja dekat dapur. Tiba-tiba ada je benda dekat tepi dia, melihat dia. Melihat dia apa? Melihat dia membuat kerja. Subhanallah. Allahu Akbar. Dunia alam di sana selalu mengganggu manusia, menakut-nakutkan manusia. InsyaAllah harap-harap benda ni boleh diselesaikan pada malam ini. Okay guys, bismillah. Okay, kita mula daripada sini. Kita putar, kita baca apa yang patut. Okay guys, boleh? Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Bismillah. Bukan. Bismillah. Subhanallah. Subhanallah.
Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ni ada limau. Diorang tanam limau, guys. Subhanallah. 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 Rokok. Subhanallah. 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 Guys, mana belum PC kan? PC dulu boleh? Ni suara tu donat, insyaAllah. Completekan insyaAllah. Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih kan? Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih. Bismillah. Subhanallah. 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 Ikan musang punya kucing. Ni kebun orang dekat belakang, guys. Selalu juga kena kecurian dekat Oh. Memang terbakar ke tu? Selalu juga kan kecurian dekat kebun orang. Tak je selalu lah, tapi macam batang pisang, pais pisang hilang semua. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Saya utamakan dalam rumah. Subhanallah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa
Allah Akbar. Subhanallah. 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 Ya subhanallah. Subhanallah. Ya subhanallah. 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 Ya subhanallah. Ya subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya subhanallah. Ya subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau permudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Okey guys, jom kita masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Siapa tu? Assalamualaikum ibadillahi solihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada ketukan. Masuk je tu ada ketukan. Ya, itu dia. Ada ketukan guys. Ada ketukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Umpan duit pun boleh. Aku tak ada bawa beg. Aku tak ada bawa beg. Mungkin telefon kot. Telefon boleh. Bayang-bayang aku ke apa ni? Bukan. Oh, pantulan. Pantulan yang warna hitam tu. Apa ni? CCTV.
Okay guys, ini ruang tamu. Yang ini ruang tamu. Yang besar ruang tamu dia. Okay. Bukan CCTV. Lain. Guys, biasanya yang selalu kena ganggu dekat sini dan juga dekat situ. Kata tuan rumah lah. Ni bilik anak dia. Ni. Ada 5 bilik. Ada 5 bilik. So, ni ruang tamu mereka. So, mana yang saya dapat bantu, saya akan bantu insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, subhanallah. Wah, ada sesuatu ni. Bismillah. Allahu Akbar, subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Betul. Solar ke? Oh, solar. Solar. Hai, terkejut aku, ya Allah. Salah satu nikmat dari Allah ialah kita masih dapat bernafas dan menghirup udara pagi. Betul. Jadi bersyukurlah setiap manusia. Bismillah. Apa yang bunyi tu? Dengar tak? Kan? Apa yang bunyi?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kau memang penunggu di kawasan ini, kau gerakkan sahaja barang yang ada dalam rumah ini. Kalau ada benda lain yang tidak bagus dalam rumah ini, bersuaralah. Assalamu alayna ibadillahi solihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey, bilik yang kedua. Bismillah. Buka semua pintu. Bilik yang ketiga. Bismillah. Bilik yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Siapa tu? Memang ada lah ni. Siapa tu? Ya Allah. Bismillah. Subhanallah. Weh, sunyi. Tu sunyi, guys. Subhanallah. Ni. Subhanallah. Subhanallah.
Apa yang bunyi tadi Apa yang dia humban tadi? Okey, bilik yang terakhir. Nombor 5. Bismillah. Tempat solat. Subhanallah. Subhanallah. Tandas. Besar rumah orang. Subhanallah. Pelan-pelan orang step by step, okey? Korang sabar Tadi ada satu pergerakan dah, iaitu bunyi pak. Oh, itu kot. Bismillah. Subhanallah. Tandas. Bismillah. Mandi. Tandas. Sedang lomba. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang bunyi tadi Bermakna tadi ada bunyi kan? Bermakna dia penunggu kat sini Kalau berkenaan insting aku sihir, belum ada lagi. Kalau tentang buatan orang, belum ada lagi. Belum lagi. Subhanallah.
Nak test ni. Tapi duit aku dekat sana. Ada ke duit ni? Tak ada duit ni. Bismillah. Allah. Duit shilling, bukan duit shilling. Dia macam bunyi apa tu? Barang jatuh. Bukan duit shilling. Kalau duit shilling, ting, ting, ting. Ha, gitu. Ini dia sekali je, ting. Ni? Ni yang jatuh. Dari mana ni? Dari sini ke? Macam pensil. Apa ni? Dari mana ni? Ni yang jatuh tadi. Sekejap lah. Sekejap. Ha. Dia lah ni. Dari mana ni? Langsir kayu ke? Oh, daripada langsir ni kot. Jatuh. Tapi tak ada pun cucuk-cucuk tadi. Ataupun gantung kat sini. Dari sini. Ha? Kat sini. Kot. Tak lah. Tak tahu. Mungkin kot. Tapi kalau jatuh ni berbunyi. Tengok sekejap Mustahil. Mustahil pula. Ada. Jatuh pula ni. Sebabkan benda ni. Tanya mana? Sekejap, nak cari benda ni. Subhanallah. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Okey. Bismillah. Saya akan duduk kat tengah-tengah. La ilaha illallah. Tak tahulah. Okey. Ilyas duduk kat tengah sini. Tengok macam mana barang ni boleh hilang ni.
motor yang bunyi tu. Okay. Lalat? Mana lalat? Ada lalat ke guys? Dekat sini ada lalat ke? Ada lalat tadi? Tadi apa? Ada lalat? Mana? Mana lalatnya? Oh tadi lalat. Oh tadi, maksudnya tadi ada lalat. Macam lalat ni. Oh tadi. Oh ni. La ilaha illallah. Besar lalat ni. Hai, satu je lalat. Hai. Lalat satu je. Tengah-tengah malam pula tu lalat ada. Bersih baru rumah ni. Sampah pun dekat luar. Kenapa tiba-tiba ada lalat Oh ni yang muncul. Subhanallah. Okay. Benda lalat ni guys adalah seperti macam contoh Ialah Sekejap. Ialah benda daripada CCTV, iaitu jin iblis yang dihantar. Dia nak tengok apa yang saya boleh buat. Ya Allah. Subhanallah. Saya pelik pindah jahit.
Keluarga ni kuat semayang tu kan. Subhanallah. Lagi sekali. Lalat tu berapa minit dia datang semasa saya dekat sana? Berapa minit yang dia datang, geng? Berapa minit? Guys, berapa minit? Ada dalam sekejap ke atau baru je? Lama juga kan? 1 minit ni? Oh, 1 minit? Tak lama. 2-3 minit macam tu masa saya duduk kat sana, kan? Tak apa, lagi sekali. Pinjam dia mana? Kerusi. Ada manusia yang menggunakan ilmu hitam dia, ilmu yang dia pelajari untuk mencuri barang orang. Tapi kita tidak nampak. Bau bangkai buruk. Benda ni bukan daripada depan rumah, tapi daripada belakang rumah. Yang mencuri setiap rumah orang. Nak kena tangkap dia ni. Tapi itulah, buat masa ni dia tak ada kat sini. Okay, tuan rumah, apa yang saya cakap ni? Manusia ni menggunakan ilmu hitam, ilmu dia sendiri, ilmu yang dia pelajari untuk mencuri barang orang. Yang kita boleh buat adalah jerat dia. Macam mana nak jerat dia? Kalau ada pahat, sandak tu, nanti bagi dekat aku. Ada sandak ke? Sandak dekat kawasan sini. Pinjam dulu. Ni benda ni daripada orang seberang ni. Astagfirullahaladzim. Dia belajar daripada orang seberang. Korang percaya tak percaya itu terpulangan korang, guys, Sebab saya pernah hilang duit. Saya buat apa yang patut. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Selepas 3 hari dia sakit. Sakit teruk, guys. Apa ni?
putih ni. Kalau tentang orang hantar, tuan rumah saya terus terang, saya memang tak ada. Cuma benda ni menakut-nakutkan tuan rumah ni. Anak perempuan dia nampak sesuatu. Dan juga mak dia nampak sesuatu dekat dapur. Untuk menakut-nakutkan keluarga ni. Tentang kawasan Bunian pula, itu saya tak pasti. Cuma itu adalah cerita tuan rumah, tapi saya tak pasti. Tetapi apa yang saya difahamkan, ada ini keempat buah rumah guys keempat buah rumah kes macam ni. Keempat buah rumah. Hari tu dekat Miri 2 buah rumah Miri. Lepas tu dekat Nia 1. Ini yang keempat. Miri 2, alhamdulillah tak ada kecurian dah. Kat Nia pun sama juga, alhamdulillah tak ada kecurian dah. Ini keempat. Kena kau ni. Terima kasih Rina, terima kasih Rina. Guys, kamu insyaAllah. Okey, kalau ada sandak, depan pintu, sediakan depan pintu. Owner, best. Kalau boleh, depan pintu, dekat tu lah, dekat pagar tu lah. Sediakan. Sediakan. Bismillah. Okey. Sabar. Guys. Tak ada duit. Bak duit ni apa tu? Vel. Mari duit 100 atau 50 ke atau RM10 ke? 100. Dekat beg dompet aku. Bawa 100. Harap-harap dia ada lah. RM50 ke RM50? RM50. Ada tak? Bismillah. Masih bel ni? Bel? Oh, okey. 50 lah, 50. Nanti ni buat dah. Aku datang kau memang tak boleh lari dah. Kau tunggu. Harap-harap dapatlah ya Allah.
Kalau tak sirap keluar, dapatlah benda ni. Ada anu, tambak. Oh, situ. Ni, buat dah tu. Okey, ada tambak ni. Guys, sebenarnya geng, toyol macam pencuri ni, dia bukan saja toyol geng, tetapi dia boleh menyerupai, orang cakap apa, hantu minyak. Hantu minyak. Sebelah buruk dia punya, dia macam lumpur lah. Dia macam mandi lumpur yang paling busuk. Macam tu lah kulit dia, macam warna hitam. Ni apa tu, longkang. Macam tu lah. Tapi apabila dia macam jumpa duit, jumpa perempuan, macam-macam lah dia boleh buat. Toyol ni geng, sebenarnya toyol ni guys, sebenarnya apa macam mana saya cakap toyol ni bukan kecil. Itu mitos daripada Indonesia sebetul-betulnya. Ada juga kecil, tetapi itu adalah jin yang menyerupai. Macam-macam boleh. 50. Okey? 50. Alhamdulillah. Allah. Saya letak ni dekat sini. Okey. Tu saya letak RM50 kat situ. Okey. Okey, fokus. Dia tahu tu boleh, takkan ambil punya. Tak apa, kita panggil dia. Subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Okey.
Tengok. Terima kasih, Os. Bismillah. Kalau dia buat lari ni mau kejar kau sampai hutan. Betul. Harap-haraplah kau datang. Yang kejar kau sampai hutan. Sampai rumah kau kejar. Dah duit aku tinggal 50 ni untuk makan ni. Ni kalau kau curi, aku kejar kau sampai kau dapat. Mana tadi tu? Kalau bergerak ni, Dia macam berpusing. Atau silap mata ni. Silap mata aku ni. Guys, macam ni, aku pergi best. Korang tunggu, okay? Saya buat satu telefon. Boleh guys? Saya pergi best. Korang tunggu, boleh? Saya pergi best. Dia tak nak ada orang ni. Tapi saya akan... Boleh? Boleh tak boleh? Aku nak borak dengan ni sekejap. Boleh guys? Zoom. Okay, aku zoom. Ya, tu zoom, tu duit tau. Tak boleh terang sangat. Okay? Boleh? Macam ni boleh? Saya pergi luar kejap. Lampu jangan nyala.
Okey. Tak payahlah nyak-nyak. Okey? Saya keluar Saya keluar. Okey, awak tengok ya. Bismillah. Allahumma salli. La ilaha illallah. Saya bagi masa dalam 5 minit. 5 minit. Kalau tak ada, kita pagar. Dan kita azan. Boleh guys? 5 minit sahaja. Apa bunyi tu? Boleh guys? Aku keluar kejap Boleh guys? Aku keluar sekejap. Sekejap lah.
And then boleh rasalah kesegaran tu. Okay. Ada lagi tak yang nak check up beg kuning? Ada. Ya Tuhanku, Allahu Akbar. Tiba-tiba kan, tengok duit hilang Kang. Allahu Akbar. Tidak. Subhanallah. N tadi. Tak lain. Tak, bukan. Lain. Dia tak nak ambil pula. Tiba-tiba geng dekat belakang ni, seperti macam ada benda hitam tau, macam berlari. Ni dekat belakang sini. Dekat belakang. Terkejut aku. Dekat belakang geng. Bukan kucing yang berlari. Tapi macam dekat belakang ni, aku dah tabur garam tadi. Ni dekat belakang. Terus dia berlari kat hutan. Allahu Akbar, subhanallah. Aku nak kejar, takut aku pula yang hilang. Dia masuk. Ya Allah, Tuhanku. Duit masih ada lagi. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Hilang. Tak, mungkin jatuh. Aku terlanggar tadi. Kejut aku. Dah lah, duit aku tinggal 50 je ni untuk makan nanti. Ya Allah. Angin. Ketawa kau orang. Guys, serius geng. Saya dengan owner tadi tahu bercerita. Kita orang bercerita. Aku ambil garam. Aku nak macam nampak sesuatu. Aku berlari lah. Pergi sana. Terus tiba-tiba, telefon aku. Padahal aku punya telefon ni bateri 70%. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa tu? Kejap. Apa benda? Lampu ke? Lampu ke? Dekat luar ada lampu ke? Tak ada lampu. Astaghfirullahalazim nah. Memang tak tepat jam 12 ni. Aku rasa lampu kot. Aku rasa lampu. Sekejap aku tengok lagi. Sekejap kat sini. Aku kat sini tadi. Bang, lampu ke ni? Pantulan ke? Pantulan lah. Alah. Macam pantulan. Sekejap. Pantulan. Pantulan. Pantulan lah ni. Pantulan. Kan cahaya masuk dalam. Pantulan. Aduh, hai.
Pantulan. Allahu Akbar, Allah. Dah cakap pantulan guys. Tak apa yang aku jujur punya orang, jangan risau. Aku tak menipu korang guys. Jangan risau yang aku jujur punya orang. Aku jujur punya orang yang aku tak menipu. Jangan risau, jangan risau, jangan risau. Jangan risau. Kalau aku cakap pantulan dah. Aku jujur punya orang, jangan risau geng. Okay? Ya Allah, ya Tuhanku. Kena scam. Ya, aku yang kena scam juga. Pantulan geng, bukan hantu, bukan hantu, bukan hantu Okay, lagi sekali guys Lagi sekali. Lagi sekali geng Lagi sekali. Boleh guys? Lagi sekali Geng, mana ada rezeki tu insyaAllah semoga korang dimurahkan sikit geng, boleh Boleh tak boleh geng? Terima kasih tadi siapa bagi gift. Mr. Os, terima kasih Mr. Os. Guys, seorang satu koin insyaAllah. Semoga korang dimurahkan sikit. Okay, aku keluar kejap. Geng. Sebab ini pintu belakang Okay, saya keluar kejap Sekejap je saya keluar. Sekejap je. Harap jangan lagi ada
Okay guys. Okay kan kamu? Guys, kamu okay? Kamu okay kah? Okay? Tak ada apa-apa? Okay kah? Baik, kurang lah malam ni. Kau fikir senang ke nak buat benda ni? Gila kau ni. Oh, nasib baiklah tak hilang dia tu. Benda tu daripada belakang. Ini situasi dia lain sikit. Bukan pasal sihir. Gangguan tu ada juga. Cuma benda hilang. Emas hilang. Dalam tabung hilang. Ya Allah. Emas pun hilang tau guys. Dalam rumah ni. Emas pun hilang. Baru kami bercerita tadi. Emas hilang. Kau bayangkan. Berapa ribu dah doang habis. Ya Allah. Hilang nak rugi. Ya betul. Okay. Okay, kita perangkap dia. Ingatkan saya power bank Kita bawa ni pergi belakang. Kita ambil tombak je. Boleh kau bawa. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku berlari dari sini. Aku berlari guna telefon aku. Berlari sampai belakang. Baiklah. Anjing. Ni kau tombak sini. Ni satu. Tombak. Dapat. Batu lah. Batu lah. Apa ni bang? Gali lubang bang. Okay, sudah. Okay, dah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Muhammad rasulullah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Lagi situ. Kita perangkap dia. Sebab yang nak perangkap barang ni susah tau. Sini. Coba sini bel. Ni lah. Mana banyak? Ni apa? Kena.
Tu nah. Okay, sudah. Kena dah. Subhanallah. Subhan. Allah. Subhanallah. Allah. Jangan pergi tanaman lah, nanti mati lah. Tepi-tepi tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. Aku dah lihat. Aku letak dulu dah. Ini laluan dia daripada belakang guys. Ini satu sini. So, tengok aku daripada tengah, daripada jauh. Ya aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Lagu. Lagu? Orang bagi gift? Ya. Ada pula Melayu punya. Banyak. Apa tu? Ni. Kita tu. Kau macam biasa lah. Ni sudah belakang. Tinggal kau tepi sana lagi. Sana depan rumah. Hai. Ni tepi-tepi ni. Jangan di limau ni. Di sini je tu. Boleh? Okey. Bismillah. Okay guys, saya baca doa dekat dalam kan. Tunggu masa dalam 3 hari. Susah geng nak buat, nak tangkap benda ni susah. Sebab ada yang dekat Miri tu tiba-tiba dia tanah dekat Miri tu kita buat perkara macam ni juga. Tiba-tiba yang dekat Miri tu dia punya dia punya tabung pula, dia punya belakang rumah ataupun depan rumah dua-dua tiba-tiba tanah seperti macam kena retak. Tanah dia orang retak.
retak dia punya tanah. Diorang, benda tu bagi petunjuk. Retak, lepas tu ada sirap dekat dalam. Dua-dua sekali, depan dan belakang rumah. Ya, tanah merah lah. Kira macam tanah merah. Apabila saya ada pagar macam ni, dia cakap, Alhamdulillah Black, saya punya rumah tak ada lagi kehilangan barang. Sampailah sekarang, syukur nikmat Allah. Macam contoh, barang saya hilang. Saya baca ayat kursi 77 kali. Berdepan dengan air, aku simbah. Mana yang saya ingat lah. Besok dah dapat dah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Te está llamando la yegua. La yegua te llama, contéstale. Te está llamando la yegua. La yegua te llama, contéstale. Apa ni? Siapa bagi tu? Bagi lagi. Kejaplah, aku nak baca doa dulu baru bagi. Aku nak baca doa dulu. Okay, sabar. Aku nak baca doa dulu. Ya. Relax dulu. Baca doa dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata. Bismillah. Asyhadu. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Disambut abdi mantuk sirah yang setengah mabuk ikatune rodok umum. Kita ini pejabat maka harus aman. Berhabis kamu mana? Okey, yang betul berhabis kamu. Setan. Betul-betul kamu ni. Program pula dekat luar. Okey, tuan rumah, boleh kita bercerita dekat dalam rumah? Mari. Sini. Ini kan tiba-tiba jatuh kat situ. Tu kat situ ada. Ni, macam ni je. Ni. Ini petanda dia ni. Ini petanda dia ni. Ini petanda dia. Tiba-tiba kat sini. Tadi. Problem dia. Okey. Ni kat sini. Ni berkumpul ni. Apa bang? Ada tu rumah. Okey, ya. Salam. Gimana bini? Bini abang ni mana? Rizal kan? Ini dah bini abang. Bini abang ni mana? Oh, sebelah sana. Sebelah jangan. Oh, dia tidur sana? Tak ada, saya panggil balik dia. Panggil balik. Ya. Panggil lah. Ambil lah. Selamat Hari Raya, Black. Baby Tuyun.
Baju apa tak ada. Pelik, jangan lupa bawa balik rumah. Okey guys, geng. Geng, untuk orang Asajaya, besok kita ada minyak bidara. Besok saya explore dekat Kampung Tajo. Kampung Tajo. So kepada orang-orang kampung, orang-orang Asajaya, boleh datang dekat Kampung Tajo cepat mungkin sebelum habis. Ni sekejap je habis ni. Agak sekejap je habis. Wabi ingat ada? Yes, MPKS pun boleh juga, MPKS. Tapi tak boleh juga MPKS, boleh Dekat MPKS ke tu? Bukan kan? Dekat ke tu? main Dewan Tamil. Boleh juga. Pukul berapa Black? Besok kita jumpa orang-orang Asajaya. Besok kita jumpa dekat, tak ada jumpa apa-apa. Tak ada. Ini baru tentang sihir. Masih Syaz. Korang kena bawa duit kecil lagi, okay? Duit kecil. Pasal ikan ke? Bukan. Pasal je, bukan. Nanti saya beritahu dekat mana. Saya nak beli 5 betul. Boleh, tak ada masalah. Datang je, geng. Besok korang datang je. Jangan risau, geng. Yang luas tadi tu MPS. Yang luas sana rumah. Panasan lah. Sana di mana tadi? MPKS okey boleh. Dekat dengan Tajo kan. Depak pun boleh. Panas. Datang ya, bawa duit. Bank MPKS tempat jom heboh dia. Kami nak juga dari Penang. Boleh, tak ada masalah bang. Nanti ramai datang sana tau. Orang Asajaya. Okey? Orang Asajaya datang sana ramai-ramai. Okey guys? Standby korang siapa nak beli 100 ke 20 ke, latak korang belilah. Okey, korang nak jual balik ke, itu terpulang dengan korang. Yang penting janganlah mahal-mahal. RM30 janganlah sampai RM30. RM30 lantak korang lah. Jangan sampai lebih daripada RM30. Okey, 25 ke. Beli kat aku memang murah lah, RM20. Jual apa boleh? Nanti korang tengoklah besok. Orang Asajaya tahu saya jual apa. Minyak bidara untuk kesihatan korang. Ni. Ni. Okey. Pukul berapa? Mungkin dalam jam 9 saya sampai dah. Yang 9 macam tu. Yang 9. Bik Mas Fi, Black, kok makin sadu bah? Biar muka pecah, yang penting badan kena sadu. Biar muka tak ada rupa, geng. Yang penting badan kena smart. Badan tak smart, dah lah muka macam monyet. Badan kurus kemping. Siapa nak kat kau? Jimu tumpang tanya 100 bila boleh? InsyaAllah 100 akan datang. Yang risau seorang 100. Badan sadu, burung pun sadu, mestilah. 100 bila boleh? Terasa aku black kurus. Apa boleh buat? Aku pergi gym lah. Jom ramai pergi gym. Power bank boleh? Ada situ. Power bank mana? Power bank kau? Di luar, dekat luar ni. Di Titi ada tak minyak bidara? Belum ada lagi guys. Belum ada lagi, geng. Dekat TikTok geng belum ada lagi. Tak nampak ke belik ke muka? Nanti. Dan juga untuk orang Brunei. Orang Brunei ni Afinas ada. Kila maki, terima kasih Nana. Masih Nana. Nak satu belik sepau. Tambak bila belik? Dekat pusah bila belik? Tambak bila belik? Nanti sabar Okey, untuk orang Asajaya, siapa nak minyak bidara? Siapa mau? Daripada hari tu lagi minta minyak bidara. Kali ni ada. Kalau habis korang kena datang. Kalau habis aku tak tahu guys. Sekejap je habis ni. Dia pun berapa ribu botol. Sekejap ni habis. Sekejap ni.
Lebih baik korang datang ramai-ramai. Sekejap ni habis. Maksimum aku bawa mungkin dalam 500 botol. 500 botol. Okey? Bintulu bila tak? Nanti lah. Kucing balik serian balik. Ya serian ada. Balik esok masih ada minyak ke? Besok memang ada. Datanglah kat Sebuya minyak. Kucing Siti kalah lawan apa benda ni. Danggal habis ada jual minyak berdarah. Kegunaan minyak berdarah apa pula? Okey, kegunaan minyak berdarah ni adalah untuk lenga-lengu, keresahan. Kalau kau kepala kau dah macam tak tenang, banyak masalah, kau guna lah ni. Guna, dan juga belakang apa tu, dekat belakang ni kau kena guna. Belakang tengkuk ni kau guna macam susah nak tidur. Susah nak tidur, minyak berdarah ni susah nak tidur. Letak kat sini. Tak sini. Tak sini. Letak sini. Sebelum bacalah apa yang patut. Kalau agama-agama lain pun boleh, tak masalah. Bukan saja Islam, Kristian boleh, Hindu boleh, Thailand boleh, Tamil boleh, semua boleh. Kalau tak ada agama pun boleh, tak ada masalah. Kita orang akan pergi Sibujaya nanti. Siapa nak susah nak tidur, boleh guna ni. Tapi feedback, siapa yang dah beli geng benda ni? Siapa dah beli? Dapat order dengan Black esok saya dari Miri, boleh, tak masalah. Hidung sumbat Black, boleh, tak masalah. MDC Disa ilmu Black jumpa. Maksudnya siapa susah dia tu? Berapa RM? 20 je. Kalau korang beli dekat Bakul Kuning mahal, RM29. Tapi walk in dengan aku RM20. RM20 guys. Macam mana nak order dekat Bakul Kuning? Black, kalau dah guna minyak berdarah tu, tiba-tiba rasa pening dan tak dapat hidup, apa maksud dia? Mungkin ada sesuatu yang negatif dalam badan kau. Kalau hilangkan masalah hutang boleh ke Black? Hutang kau hutang dengan siapa? Kau hutang kau kerja. Pukul 9 ke Black? Pukul 9 macam tu lah. Dekat Kampung Tajo. Siapa nak ambil lah. Kena aku ketawa. Untuk budak boleh, budak boleh, tak masalah. Bila situ dapat ke? Boleh. Saya dah jumpa pakai minyak berdarah Black, tapi selepas pakai minyak tu terus mimpi tak bagus. Lain macam mimpi tak bagus. Lain macam baru first time ni aku dengar komen macam ni. Lain macam mimpi tak bagus. Dekat Brunei boleh kontak, boleh. Mungkin ada sebab tu dia menjatuhkan itu tu. Dia menjatuhkan aku pula. Tak adalah, dia cuma cakap tu. Kucing boleh. Aku rasa kau tak cuci kaki. Itu sebab kau pakai minyak berdarah aku, kau tak cuci kaki, memang kau ni mimpi tak bagus-bagus. Mimpi berkintut, mimpi keluar anak, kau tak cuci kaki. Mimpi kau berkintut dengan laki orang, bini orang pun boleh juga jadi. Lepas tu keluar air, mimpi basah. Ada betul juga. Mestilah tak cuci kaki. Nah, mimpi tembirak balik ke situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bapak. Saya masih bangun ni. Masih bangun. Tidurlah. Tak mengganggu sudah. Cik. Allahumma salli ala Allahu Akbar. Masuk izin kah? Boleh masuk bilik? Boleh masuk je, tak ada masalah. Boleh je, masuk je. Buka je lampu. Masuk bilik? Buka lampu? Ya. Okey, lepas tu. Allah Akbar. Sebenarnya ada, tidak masalah. Ada banget. Okey, jadi untuk pengetahuan benda geng saya mute je kau tak boleh cakap. Ini privacy. Okay guys, saya mute sekejap je, 2 minit.